Macam mana cara nak cas iPhone supaya bateri health tahan lebih lama? Ramai pengguna iPhone gelisah pasal bateri health. Sampai tertanya-tanya macam mana cara yang betul untuk cas bateri iPhone. Ada yang cakap kena cas masa 20% dan kena cabut bila dah sampai tahap 80% pengecasan. Ada pula yang cakap tak boleh biarkan iPhone cas terlalu lama, ataupun tak boleh biarkan iPhone cas semalaman. Diorang cakap takut merosakkan bateri. Betul ke? Kalau kita hanya ada masa waktu malam untuk cas iPhone, jenuh tu nak tunggu iPhone sampai penuh. Bagi aku personally, semua tu tak salah, tapi melecehkan. Meh aku bagi beberapa tips cara nak cas iPhone dengan betul atas dasar pengalaman aku sendiri. Untuk cas iPhone ni paling penting ialah power adapter kena original, kabel pun kena original. Kalau tak boleh pakai yang original, boleh pakai yang third party tapi yang berkualiti, dan gunakan kabel yang ada MFI certificate. Macam mana nak cek kabel tu ada MFI? Senang je, korang cek dekat website Apple. Korang dah beli iPhone mahal beribu-ribu, takkan korang tak boleh spend kabel dengan power adapter yang berkualiti ataupun yang original. Takkanlah nak pakai kabel yang RM10, RM20. Logik sikit. Tapi bagi pendapat aku kan, pakailah kabel original Apple, pakailah power adapter original Apple. Settle. Dan korang tak payah pening nak cas bila, nak cabut bila. Korang cas je. Tak kisah 10% ke, 20% ke, 30% ke. Dan terpulang korang nak cabut bila. Masa dah capai 80% ke, masa dah capai 90% ke, ataupun cabut masa bateri dah penuh. Terpulang. Yang paling penting yang aku cakap tadi, kabel dengan power adapter kena original ataupun yang berkualiti. Kalau korang tak nak pening kepala, korang cas masa nak tidur dan cabut pada waktu pagi masa korang dah bangun. Settle. Tak ada masalah. Buat benda pening kepala. iPhone sekarang dah intelligent. Dia akan cut bila bateri dah penuh. Dan bila iPhone panas, dia akan stop charge dan akan sambung balik charge bila iPhone dah sejuk. Mudah kan? Tak payah pening kepala. Yang penting power adapter, kabel kena original ataupun yang berkualiti. Dapat? Make it happen.